mata aku dah berair. Menjadi seorang istri. Menikahkan dikau dengan anakku Iman Alfira binti Syahril Azhar. Inilah isteri yang penyayang. My husband. I can't believe I'm married. Ya. Kita daripada kecil kita nampak orang lain kena. Nama kita kat sini. Kaki ayam lah kita punya pengantin. Lagi karang. 1, 2, 3. Pegang kat tangan eh. Dia bangun eh. Okey. Bismillah. Dia dah shaking. Itulah. Shaking the first ke apa? Dua-dua. Sorry. Ni akan nampak macam 3 segi. Okey. Ni ada tak ke belakang. Ke depan. Tahan. Okey, 1, 2, 3. Kita buat orang buka. Nervous tak? Kenapa mata aku dah berair? Vera, happy birthday. Selamat menikah. Selamat jadi bini orang. Happy birthday, babe. Happy birthday. Saya kat sini. Nangis dulu. Happy birthday. Sorry, kita je ragu. Nangis dulu. Dia dah nangis weh. Sedih weh. Aku lagi. Hai Vera. Fira apa sih? Tarik balik. Yes, jatuh. Yes. Cantik. Ayah. Okey, tu baju dah I pick. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Fira. Happy birthday to you. Beautiful. Muka nak tak nampak. Alright. Okay, everyone happy. Yay! Happy. Okay. Backlight. So now what do I do? Bye. Okay. Bagi ucapan. Sekarang you rasa apa, babe? Sekarang rasa nak mati. Alamak. Alamak. Sorry akak. Mau kejap tak? Apa yang jatuh weh? 30 minutes. Thank you sangat sentiasa sayang saya. Jom nikah. Jumpa dekat Belami nanti. Tak sabar nak tengok cantiknya awak hari ni. I love you so much. Love your almost husband. Bye. Ain. Ni payung-payung patutnya bagi dekat orang. Ya doh.
so hot like us. Sorry, aku rabun tau sebenarnya. Diorang jalan dulu ke kita jalan dulu? Laki jalan dulu lah. Macam mana dia punya... Ajik. Lupa weh pengantin ni. Lupa weh. Wih. Kau dapat ke tak dia punya alternatif semua? Dapat tapi tadi Dia tak. laki dulu. Dia tak in detail sangat kot. Weh, ucapan beberapa minit sebelum dia nak bernikah ni. Ucapan macam mana tu? Untuk Fira. Untuk Fira. Kita jumpa kat Pelamin nanti. Dan semoga menjadi isteri yang baik dan soleh. Amin. Kan aku dah cakap kau akan kahwin. Tak nak percaya. Aku dah cakap. Kita orang dah cakap kan Mat? Kita dah cakap. Tengah tunggu you jadi isteri. Saat-saat akhir sebelum menjadi seorang suami. Inilah dia. Minta putri hatinya datang. Kini dipersilakan secantik anggun rupawan. Hari ini benar bakal ditukar gelaran daripada seorang gadis menjadi seorang isteri. Hadirin, alhamdulillah segala yang dirancang akhirnya tiba di titik yang paling bermakna. Tuan, adakah anda sudah bersedia? Silakan. Tidak pun bersedia? Baik. Dengan lafaz bismillah, saya nak tekan on off dia ni ke? Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Nik Muhammad Farhan Firdaus bin Nik Muhammad Fauzi. Saya aku nikahkan kau dengan anakku Iman Alfira binti Syahril Azhar dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Iman Alfira binti Syahril Azhar dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saksi. Allahumma salli ala sayyidina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. She's now a wifey. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, Iman Alfira binti Syahril Azhar, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayak, atau saya mengaku sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya. Happy for you, babe. Fira, getting the happiness that you deserve to. I love you so much. Cik malu-malu pula. Oh, tak boleh batal kerudung. Jangan salah. Sorry. Wih, dia punya makeup dan dress dia. Tapi MWA tengah standby kan? Memang dia dah zap. Nangis. Bagi dekat WhatsApp ni. Kita tak ada MWA nak kan? Baru semalam aku curi kek batik dia. Aku rasa macam baru semalam aku curi kek batik dia kat sekolah. Jom baru je pergi Ipoh sekali hari tu. Tengok aku dah cakap kau akan kahwin. Aku dah cakap apa? Macam semalam baru buat assignment dah. Hari ni member dah fulfill assignment as a wife. Kok kita berbatu tulang ni. Zai. Nah. Lagi siap baik Okay. Takut. Air mata. Kejap. Kena lap. Kejap. Mana tisu tu? Okay, thank you, Min. Sikit-sikit nangis. Sorry. Yeay. Macam mana Sorry.
Umi. Sorry, Mi. Hello, sorry. Chill. Assalamualaikum isteri. Assalamualaikum suami. Sorry, I nangis teruk gila. It's okay. Saya dengar saya cakap macam orang handsome tak? Handsome? Sorry. Sudah boleh pegang tangan ke? Apa? Dah boleh pegang tangan ke? Dah boleh pegang tangan. Dapat lagu awak lah ya? Itu dia. I'm crying so hard. Apa? I'm crying so hard. Sorry. Okay. Nangis dah kena kuat. I Kita know. akan teruskan dengan penyerahan Sorry. nama sebagai simbol. Okay, camera. Ada gelak-gelak. Ada mana tu kamera? Yang saya kasihi ibu saya, Hajar Rohani Ali, ibu mertua saya, Zahra ini bukan sudi yang tak tahu dunia. Jadi sedikit mengenai istilah saya juga. Dalam majlis kita mohon dia cepatlah recover. Isteri yang saya tadi pagi ini, abang-abang, kakak, adik-adik, anak-anak dan anak-anak saudara semua yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati. Pertama sekali, marilah kita mengucap kesyukuran selesai sudah lah sebenarnya urusan kita rancangkan nanti tak setahun lebih untuk majlis atas saya berhenti untuk anak-anda Iman Elvira. Actually today genap 25 tahun Elvira jadi baby kami lah sebenarnya. Daripada baby sehingga sekarang ni Umi dan Papa dan jaga Iman Papa besar dan jaga jumpa Farhan. Jawab Papa dan Umi bermula daripada itu lah. Dan sekarang selepas sahaja selesai ijab kabul tadi, tanggungjawab Papa dengan Umi dah pun berpindah ke bahu encik suami Farhan. We are happy actually you are now having someone in your life to share everything. We are not perfect, tapi kami nak berpesan juga lah. Jadilah isteri yang penyayang. Pada suami menjadi punca kepada segala perkara yang baik dalam keluarga dan sabar menghadapi ujian. Umi ini terbaiklah. Kepada Farhan, anak yang baru kami ada bapak ini, Papa dan Umi serahkan mana besar jagalah anak kami dengan penuh kasih sayang. Tak bawa dia lah. Jangan Allah redha. Jika suatu hari nanti dia melakukan kesalahan, janganlah bahawa dia masih belajar. Kami semua ni pun masih belajar walaupun dah 7 tahun kami.
live ni actually is between you guys. Bukan social media, bukan ada kita apa. Kita jaga keluar dari sini. Tak salah pun dia sama pun kita guna keluarga. Letuh dan ketuan ini sebenarnya orang yang lain menjaga orang. In both of you, keluarga yang hadir pada hari ini, yang hadir kali ini adalah tidak mengenai so much. Both of you. So, apabila apa pun jadi, please go, we are here for you. Dan semua hadirin, terima kasih kerana sudi meraihkan majlis, banyak bantuan dan sokongan yang kami terima dari semua ahli keluarga dan tak terbalas semua. Kami juga ucapkan banyak terima kasih. Maafkan kami atas segala kekurangan pada hari ini. Mari kita sama mendoakan kebahagiaan kita dapat bantu hidup dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi, hai janganlah. Baiklah, kini kita Senyum, 1, 2, 3, lagi sekali, 1, 2, 3, another one, cantik. Okey, satu peluk rapat sikit, satu family hug, peluk rapat, cantik, another one, last one, 1, 2, 3, freestyle, yeay. Okey. Mana? Tak tahu. Ikutlah dia. Oh, tapi ni angle I. Okey, dia kata. Lagi sekali. Tak dapat. Joget. Oh. Joget. Pakai heels. Okey, terima kasih. Last one, freestyle. 1, 2, 3, say hooray! Kalau lambat, kita angkat je. Angkat je. Okey. 3 formal dulu semua tangan sopan je panji. Yang lelaki, yang perempuan kau tak payah. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Freestyle. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan aku harap aku dapat jadi videographer konon. Dapat rakam video kau semua tu dengan cemerlang lah. Apapun, congratulations. Lepas ni doakan aku pula tau. Bye-bye Fira, bye-bye Farhan. Jaga dia elok-elok. Kalau dia tak dengar, kau pukul di kepala dia. Lantak lah. Okay, bye-bye. Fira yang I kenal seorang yang kelakar, funny, baik hati, tak pernah kedekut dengan orang, rajin belajar. Lepas tu selalu ada bila I susah dan senang. Finally hari ni dia kahwin dengan pilihan hati dia. I terharu sebab dia include kita orang dalam dari awal sampai habis wedding dia. Kita buat sama-sama. I harap perkahwinan korang kekal hingga ke jannah. Semoga korang cepat-cepat dapat baby. Tapi apa-apa pun enjoy. Tu je. Okay, thank you. Kenal Fira masa SEM 1 sebab dia text me like, "Hi Ayuni, do you wanna do assignment with me?" Like time tu ramai juga orang nak buat kerja dengan Fira and I somehow feel honoured sebab dia pilih I. So at that point masa tu I umur 21 and now I 24. I'm still a good friend with her. Selalu check up kalau I breakdown atau breakdown, even dia busy dengan kerja pun dia tetap cari I macam like, "Are you okay?" And then kita orang keluar minum, catch up. So I'm so happy that actually finally dia jumpa half of his life, her life. And then you Fira, you deserve the love and the happiness that you need all this time. And I'm so happy. And kita punya impian untuk ronde Europe before 30 kita akan cuba untuk laksanakan. Okay, I love you so much Fira. Congratulations. Akan make up yang sangat-sangat nipis ikut your skin. Okay. So dia akan macam dia tak merah atas dahi. Ada ke? Oh, betul. Alright, kau ready? Okay. 1, 3, freestyle.
Ma'ana syaqiyan wala mahruman ya akramal akramin. Ni pakai apa ni? Ni low light korang ni. Ni kalau dia nampak macam tu 1x maksudnya dah boleh zoom. Aku nak landscape tau.